Hari ni saya ada sebiji Honda HR-V tahun 2017 yang hendak diniagakan. Kereta ni untuk dijual ya. Kereta Honda HR-V tahun 2017 high spec, iaitu V spec lah. Ini yang paling high spec. Mileage kereta lebih kurang 150,000. Satu owner. Kereta bebas kemalangan, bebas banjir. Harga jualan untuk kereta ni dibuka pada harga 38,000 dan harga tu nego lah. Jadi kepada sesiapa yang berminat nak membeli atau tengah mencari Honda HR-V, ini kereta yang sangat sesuai dengan anda lah. Sebabnya kereta ni cuma satu owner saja. Owner beli baru dulu ya. Owner beli baru dulu pun dekat 140,000 lebih juga kereta ni. Tak apa, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita pusing dulu kereta ni. Jadi tujuan saya buat video ni untuk tunjuk kepada bakal buyer keadaan kereta lah. Saya ulang sekali lagi, kereta bebas kemalangan, bebas banjir dan kereta dijaga dengan sangat rapi lah. Maksud dia well maintain. Sampai masa owner akan servis. Jadi bahagian luar pun kita dah tengok, sekarang kita tengok bahagian dalam pula. Kereta keyless. Okay, keyless maksudnya dia punya kunci semua pakai push start lah. Okay, kita tengok door panel. Door panel pun cantik. Kereta tak cuci lagi lah. Okay, ini keadaan seat hadapan. Tak ada koyak ya. Dia half leather. Bumbung pun cantik. Aircon pun sejuk. And then dia ada economy button dekat sini. Dan function-function yang lain. Dan kereta ni dia multi-function steering. Okay. Ada auto cruise. Mileage tu 145,000 sahaja. Dan owner dah tukar radio kepada Android player. Dan ada 360 ya. Saya tunjuk macam mana 360. So bila saya masuk reverse, dia keluar macam tu. Okay, ni 360 lah. Jadi dekat 360 ni saja kos dah dekat hampir 1,000. Dia boleh connect dengan Apple CarPlay. Lepas tu ada boleh connect dengan Android sekali lah. So dia punya button-button aircon semua digital. So ni handbrake dia, ada brake hold, then automatic. Ni yang saya cakap tadi, dia pakai push start. So ni kunci dia. Okay, ni kunci dia. Okay, selesai bahagian hadapan. Kita pergi bahagian belakang pula. Okay, ni bahagian belakang dia. Memang kemas Apa saya boleh cakap, memang kemas. Karpet original semua ada lagi. Seat tak ada koyak. Cantik. Okay, kita pergi kat boot pula. Cat kereta pun cantik. Okay, ni bahagian boot dia. Boot dia luas boleh masuk 2 luggage yang besar lah. Okay. Tayar pun cantik lagi. Owner baru je tukar tayar. Bunga tayar pun tebal lagi. So yang membezakan low spec dengan high spec dia, salah satunya dia pakai disc brake lah. Disc brake depan belakang. So yang ni ada disc brake depan belakang lah. Seterusnya kita tengok engine dia pula. Okay, ini bahagian engine dia. Engine dia mantap. Senyap. Sebab owner jaga dengan baik lah. Tak ada accident bebas accident. Kereta kalau ada accident, saya akan cakap ada accident lah. Kalau bebas accident, kita cakap bebas accident. Tak ada banjir, kita cakap tak ada banjir. Ada banjir, kita cakap tak ada banjir. Tapi kita tak pernah jual kereta yang banjir lah. Yang accident kita pernah jual. Ya. Tapi ini saya boleh cakap ni memang bebas accident, bebas banjir. Kereta cantik. Jadi kepada sesiapa yang berminat, boleh tinggalkan contact number dekat bawah, nanti kita hubungi. Ya, kereta berada di ICT Shah Alam Section 7. Harga buka 38,000, nego sampai jadi. Okey, jadi kalau ada yang berminat tu jangan buang masa lagi, terus komen kat bawah, tinggalkan nombor telefon, kita akan contact. Sekian, terima kasih.